Tu ikan kenai dah. Tak cakap ya. Tak cakap nak marah. Tu dia kenai ah. Kita ambil. Cau lembu. Nak kambing ni. Yes. 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 Hai geng, Assalamualaikum, selamat pagi. So berjumpa lagi kita bersama aku Ocean Fishing. So hari ni aku ada trip ke submarine. So hari ni kita ada tournament Brotherhood Angler. So kalau korang boleh tengok ni lah, ramai ahli-ahli peserta pada pagi ni. So sekarang tengah jalan sesi pendaftaran untuk tournament ni. Sebelum kita lancar pagi ni nanti, so kita buat ni dulu lah, sesi pendaftaran, bacaan doa. So kalau yang nampak ni sponsor utama kita, ada TCE, Toman, Haji King, Upro, Mazda, Cairo Properties, Cairo Anak Properties, Kayak Fishing Penang, dan selebihnya kalau korang boleh nampak. Okay, apa-apa nanti aku edit lagi lah. Aku nak set barang dulu, nak masuk barang dalam boot apa semua. Okay, jom geng, kita loading barang dulu. So ni lah setup aku, strading lah macam biasa. So kita nak loading barang dulu pagi ni. JT ni pun elok juga, dia punya facilities, ada toilet. Lepas tu dia punya platform pun selesa lah kita nak berjalan kan. Sebab dia fix terus, dia tak pakai pelampung. Kalau pelampung tu dia terhoyong-hayang kan. So kita nak pergi loading barang. Ya. Nak letak. Ini Maya. Banyak barang. Oh. Buat Kimi mewah dah. Kimi nama. Tengok ni. Hai bang. Oh, sorry. Buat kami Oh, ya ambil. Mau pakai tu. Ini dah. Sudah demikian dengan Belum ambil ni. Belum kat depan. Kat depan ambil ni belum tambahan. mancing di submarine hari ini. Okey, kita akan semua ke submarine. Bagi boot ada yang perlu anchor, saya dah maklumkan dalam grup dah kan. Jadi bagi kerjasama untuk anchor ataupun drift, rujuk dengan tekong. Macam mana pendapat? Kalau tekong kata dia nak drift, لكن نعم المولى ونعم النصير فقال ادعوني استجب لكم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada pagi ini ya Allah kami dapat berkumpul dalam menjayakan himpunan harmoni Brotherhood Angler 1.0 adalah atas izinmu yang maha kuasa di maha bijaksana.
Ya Jabbar ya Muttaqim ya Allah. Kami mohon perlindungan darimu dari segala Okay geng, semua pakai nak jalan dah. Boat semua nak jalan. So tunggu peserta masuk boat. Kau. Okay geng, kita dah sampai submarine. So tekong decide kita drift dulu. Kalau ada yang tokok baru kita anchor. So kita drift dulu lah. So buat kerja geng. Kau pakai stradik. Letak kau. Alun dia kau kan alun. Jom kita kau kan. Udah? So aku pakai rod Shinigami PE 24 6 kaki 3. Bismillahirrahmanirrahim. So semua dah sampai kan, tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 biji boat dekat sini. Ada 6 biji boat. Yang lain dia, mungkin mereka tak main submarine, mereka pergi 12 kot.
Okey, boleh kalau. Okay geng, sampai spot kedua. Kita nak anchor kat ni spot kedua. Sebab tadi pergi submarine tak ada end pokok. So kita turut main ni. Kita tengok spot kedua. Tak boleh jadi ni, kena tukar belucak pula. Okay lah, say hello. Dia ada stress. Kenapa ikan termenung? Sebab kami nak jimat ikan. So gulai termenung. Jadilah gulai termenung gajah. Tapi tak apa. Penting gulai tu dah. Salang. Oi, besar gajah ni. Dia seh dah lah. Aduh. Cih. Kena ekor. Kira dia. Kira dia ni. Makan reverse. Riba pun kira. Kira dia. Kira nak tiba kan kira. Ini ada permainan. Kira-kira. Tak mau dah. Ambil talang. Ambil talang. Nak cara.
Dalang. Cuba geng, member. Oh, bulu cap bang, sok seng. Ini. Oh, betul. Layak dia. Dah masuk lagi ni, masa kejederaan boleh lagi. Alah. Yes. 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 Panjang nak angkat payah. Last minute. Talang tak boleh gini. Member je ambil talang. Rumah talang tak nak dah. Pergi alamat bah. Rumah ikan kat mana? Ni rumah ikan dah, cuma dia ada kampung dia. Makan dah. Mana tahan kita loncat. Yes. Strike geng. Yes. Wow. Caru pun caru lah geng. Yes, auto release. Kalut. Kalut, kutip. Tumpang dia mau makan, kita kutip. Tu ikan kena ya. Yang mau kena nak balik dia. Jam ni. Yes. Garan. Keruk dua balik apa? Balik caru. Tahu kat talang. Balik taklah rasa sedih kan. Boleh kat tarik ikan. Tak marah. Tu dia kena ya. Kita ambil. Caru lembu. Nak kami ni. Yes. Oh, wall kang. Ambil tak bersungguh. Mimpi ketuk grill ni.
Yes. Strike geng. Yeah. Ni fighter ni. Kita ambil fighter. Cara lembu. Tambuh bibir. Aduh. Kalut. Tunggu Yo. Ha, gimana tak ya? Kok ada kategori caru terbanyak kan? 10 dia ambil. Yes. Strike. Caru pun sedap lah, belah belakang, buah cabai. Ni orang panggil tok sentok. Alcaru. Auto release. Ish. Jom. Oh, ni cepat sikit. Tunggu strike embok lah. Okay. Talang. Ni ambil ni pula. Talang lah. Nampak je talang lompat ni. Depan tu. Ha, ngeri. Tak tipu. Woi, orang tak sampah.
Ya, tembang mana tampuh, Pak Tipu. Mana Pak Ibu? Ye. Ambok makan Pak Tipu. Gila lesen baru ambok makan Pak Tipu. Okay, ada tambah kilo. Sok. Tuh ni Pak Tipu makan ambok. Ikan bottom. Geng, masa tambahan. So kita akan habis pada pukul 5. Lagi nak balik ya. Ada dia. Tambahan kilo. Tambahan kilo. Pukul 5 nak balik kan, 5 minit lagi ni. Balik lambat tolak kilo. Okay geng, pukul 5. So tamatlah kita punya tournament Brotherhood Angler. So sekarang kita nak bergerak balik lah ke Penggalan. So apa-apa nanti jumpa di JT lah. Nanti kuat je. Ini 7. Weh, lepas timbang ni, bawa masing-masing. Bagi kau ya. Beda ah. Okey. Ini punya. Ambok. Grup ambok. Semua ambok ah. Yang tinggi semua ambok ah. Sebab 360. Hantar bang. 30. Tapi lah saya tengok. Bateri tak ada pula dah. 30. Ini kilo 35 lah. 35. Oh, 150 ni. Poin 35. 8. Okey, lagi. Okey, lagi. Ambok. Tak ya. Dah ikut dah weh. Ni ambok. Makan ambok. Ambok. Pak Tipu. Hang lah, tarik. Jadi tetap hati kau. Okey. Gairat. Lagi dia cakap kali. Bila berapa? 852. 852. Jangan timbang.